Jangan ganggu mana-mana penempatan orang Melayu, Cina, India yang dah duduk dekat sana berpuluh tahun lamanya. Mereka tu rakyat Malaysia dan mereka tak kacau orang pun. Buat saja pemutihan. Kalaulah mereka tolak saranan kerajaan untuk bangunkan kawasan tu, nak cantikkan lagi kawasan tu, nak bina rumah yang lebih selesa untuk mereka. Dan kalau mereka tak nak, mereka tolak, pergilah, jangan ganggu. Itu hak mereka. Kalau mereka selesa dengan cara seperti itu, hiraukan. Tak perlu paksa mereka pun. Kalau nak buat lebuh raya, nak buat bangunan, carilah tempat lain. Kenapa mesti nak buat dekat kawasan penempatan tu? Tak usah kau nak pergi robohkan rumah-rumah yang ada dekat situ sebab nak buat lebuh raya lah, sebab nak buat kereta api ke. Tanah kita ni masih luas, banyak lagi kawasan-kawasan yang korang boleh tengok. Saya punya nasihat lah kan, lebih baik korang sibukkan diri korang, cari semua penempatan-penempatan haram warga asing ni, robohkan. Lawan puak-puak tu habis-habisan. Tak usah kacau rakyat kita. Korang nak undi ke tidak? Kalau nak undi, tak usah kacau rakyat. Faham?